Apa yang sering berlaku? Ramai pesakit hanya mencari rawatan apabila keadaan sudah terlalu berat. Pada tahap itu, emosi sudah terjejas, hubungan sudah rosak dan keputusan hidup dibuat dalam keadaan rohani dan pemikiran yang tidak stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam episod ini saya akan menerangkan tentang rawatan solat hajat yang dipraktikkan di pusat rawatan Al-Qayyum. Ramai tidak sedar bahawa sebahagian masalah hidup yang berpanjangan bukan sekadar berpunca daripada faktor-faktor fizikal atau emosi. Ia melibatkan lapisan yang lebih dalam, iaitu keadaan rohani yang tidak seimbang. Rawatan solat hajat adalah salah satu ikhtiar yang digunakan oleh para perawat Islam berpengalaman untuk membantu memulihkan keadaan melalui doa yang tersusun, disiplin ibadah yang konsisten dan pendekatan yang patuh syariah. Antara masalah yang sering dirawat adalah termasuk gangguan tidur, tekanan melampau, keresahan tanpa sebab, konflik rumah tangga, hubungan yang renggang, masalah anak, kesukaran untuk menumpukan fokus, emosi tidak stabil, keletihan berpanjangan, hilang semangat hidup, gangguan jin, sihir pemisah, saka warisan, mimpi berulang yang mengganggu, ketakutan melampau, kesedihan berpanjangan, masalah rezeki yang tersekat, kegagalan berulang, penyakit yang sukar dikenal pasti serta ketidakharmonian dalam rumah, tempat kerja dan premis perniagaan. Apa yang sering berlaku, ramai pesakit hanya mencari rawatan apabila keadaan sudah terlalu berat. Pada tahap itu, emosi sudah terjejas, hubungan sudah rosak dan keputusan hidup dibuat dalam keadaan rohani dan pemikiran yang tidak stabil. Sedangkan banyak tanda sebenarnya sudah muncul lebih awal, cuma tidak diambil serius. Apabila gangguan dibiarkan, ia tidak kekal pada satu aspek sahaja tetapi mula mempengaruhi seluruh kehidupan secara perlahan. Dalam banyak kes, individu masih mampu berfungsi tetapi kehilangan ketenangan dalaman yang sebenar. Rawatan solat hajat bukan sekadar memohon sesuatu yang diinginkan tetapi membina hubungan yang lebih kuat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui proses penyucian jiwa yang berterusan. Ia memerlukan disiplin, kesungguhan dan bimbingan yang betul. Apabila dilakukan secara tersusun, ia membantu memutuskan gangguan, menenangkan emosi dan mengembalikan kejelasan dalam membuat keputusan hidup. Ramai pesakit kami yang merasakan perubahan, bukan sahaja pada diri tetapi juga pada suasana rumah dan hubungan dalam keluarga atau di tempat kerja dan premis perniagaan. Namun, satu perkara penting yang sering diabaikan ialah penjagaan berterusan selepas rawatan. Pemulihan bukan satu titik akhir tetapi satu perjalanan. Mereka yang terus menjaga amalan, menguatkan benteng rohani dan tidak kembali kepada kelalaian lama biasanya menikmati ketenangan yang lebih stabil. Sebaliknya, mereka yang berhenti separuh jalan sering berdepan risiko masalah berulang, kadangkala dalam bentuk yang lebih berat dan mencabar. Kehidupan yang seimbang memerlukan usaha yang konsisten, bukan sekadar tindakan ketika terdesak. Memahami, mengamalkan dan mendalami pendekatan penyucian jiwa yang betul adalah pelaburan yang memberi kesan jangka panjang kepada diri, keluarga dan masa depan anda. Hubungi kami hari ini bagi mendapatkan sesi kaunseling rawatan secara profesional dan percuma. Segala maklumat pesakit akan sentiasa dianggap sulit dan rahsia kecuali kepada perawat berkenaan sahaja. Pusat Rawatan Al-Qayyum, cahaya kesejahteraan hidup,